Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para jemaah untuk tunggu. Ustaz ada sedikit keusuran akan meneruskan kuliah subuh sekejap lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melimpah kurnia Allah dapat bersama-sama pada malam pada pagi ini. Saya minta maaf lambat sikit. Ada masyarakat sikit tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di, saya kira ni Ahad subuh terakhir tahun 2025 ni. Kita dah bergerak satu masa ke satu masa, satu tahun ke satu tahun. Pergerakan yang kadang-kadang kita tidak sedar, kita tak rasa pun sedar-sedar dah akhir tahun kan. Akhir tahun pula nanti dah bulan Rejab ni, sikit lagi dah nak puasa. Masa begitu cepat sekali lah. Cepat tu sebab kita mengenangkan perkara yang dah lepas lah. Yang akan datang kita tak tahu lagi macam mana. Jadi kita doakan kepada Allah SWT. Kita minta dengan Allah supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kestabilan, diberikan kemudahan, kesihatan dan sebagainya untuk kita melalui masa-masa yang mendatang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat Allah Subhanahu wa taala ini dan kaumnya, yakni kaum Nabi Lut, datang menuru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuan aku, mereka lebih suci bagi kamu. Maka berkahwinlah dengan mereka
Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepada aku mengenai tetamu-tetamu aku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberikan nasihat? Surah Hud ayat ke-78. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atatuna adh-dhakirani minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Maksudnya patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dalam kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan untuk kamu, yakni melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Surah Asy-Syu'ara. Dalam surah An-Naml Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji. Bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalil dalam ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkara ini, dan juga hadis-hadis yang bercakap tentang perkara ini. Perkara apa? Perkara iaitu yang saya nak sebut pada pagi ini ialah berkenaan dengan LGBT, hubungan sejenis ataupun hubungan yang sonsang. Ya, hari ini kita bincang LGBT ni lesbian, kan? Bisexual ataupun lepas tu gay, LG, gay, B, bisexual, T, transgender. Hubungan perkara LGBT ni dah disebut bertahun-tahun, beratus tahun dulu dah, berpuluh tahun. Kalau di Malaysia kita ni banyak disebut sekitar akhir 80-an sehingga awal tahun 90-an, kan? Dah mula disebut untuk kita semua menjauhinya, bukan disebut untuk kita dekat. Tapi perkara itu disebut supaya kita menjauhi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan unsur biologi dia yang mana tersendiri. Yang mana unsur biologi manusia ni Allah cipta bertepatan dengan keperluan kehendak manusia, bertepatan dengan apa yang tujuan hidup manusia, bertepatan dengan keperluan dunia ni, kan? Allah ciptakan lelaki, Allah ciptakan wanita, Allah ciptakan dunia ini usianya zaman berzaman. Bukan kita saja yang hidup atas dunia ni. Daripada generasi awal, daripada Nabi Adam AS, daripada Hawa, lahirnya manusia sampailah ke hari ini. Allah ciptakan keperluan manusia itu secara seksual, lelaki berkeperluan seksualnya tersendiri terhadap wanita. Itu memang itu memang ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Allah buat bukan saja-saja, tetapi dengan tujuan banyak perkara.
Satunya ialah untuk keperluan manusia. Yang keduanya adalah untuk meneruskan generasi manusia atas dunia ni. Yang mana kedua-dua perkara ini akan memberikan kepada manusia ketenangan untuk hidup. Kedua-duanya akan memberikan kemudahan untuk hidup, keselesaan untuk hidup. Kan? Jadi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia sebegitu. Namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ni dengan akal, dengan nafsu, dengan berbagai-bagai keadaan. Yang kadang-kadang manusia ni dia memang sendiri fikir untuk lawan ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran yang saya baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala disebut apa tentang perkara ini, tentang kaum Nabi Lut kan? Kamu datang mendatangi lelaki, kamu buat perkara yang teruk, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memang Nabi Lut alaihissalam memang sebut kepada kaum dia bahawa perbuatan mereka itu tidak pernah dibuat oleh mereka-mereka yang sebelum. Mereka ni, kaum Nabi Lut ni, dia ada isteri, ada pasangan, ada keluarga. Tetapi sampai satu masa ada satu budaya, ada satu perbuatan yang dibuat oleh kaum dia, yang akhirnya merebak, menjadikan kaum dia itu ramai yang terlibat, dan akhirnya kebanyakannya terlibat, iaitu mendatangi kaum yang sejenis dengan dia. Tuan-tuan dengar pun rasa geli lah. Tuan-tuan dengar pun rasa geli. Bukan kata tuan-tuan rasa geli, bahkan orang yang tidak Islam pun rasa geli. Ya. Orang yang tidak Islam, dia normal, dia pun rasa geli. Saya tengok ada satu wawancara, bukan wawancara ni besar, survey. Bukan dekat Malaysia. Survey ni dibuat dekat luar negara, orang luar negara yang buat. Tanya tentang pandangan dia secara peribadi tentang gay, tanya tentang lesbian. Mostlynya jawab dalam keadaan wajah, respons caranya lah menunjukkan tidak selesa. Tak selesa, tak suka. Walaupun ada sebahagian tu kata apa? Dia kata itu pilihan masing-masing, tapi dia tak setuju. Dia tak setuju, tapi dia kata tak apalah, itu pilihan dia. Kan? Jadi ini cabaran. Kita dengar pun rasa tak best, dengar pun rasa geli. Kan? Tapi tiba-tiba ada sekelompok manusia yang berjuang untuk perkara ini pada masa sekarang. Walaupun kelompok itu tidaklah ramai, kelompok ni tidak ramai, tapi pengaruh yang ada pada dia telah pun menyebabkan manusia boleh fikir bahawa perkara yang mereka buat itu ialah pilihan. Atas pilihan dia, pulanglah pada dia. Sedangkan sepatutnya semua orang secara total menolak perbuatan tersebut. Ini pengaruh kefahaman yang perlu diperbetul. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak hadis daripada Nabi SAW
tentang perkara itu. Ada. Kan memang. Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Salasan. 3 kali Nabi sebut. Apa maksud dia? Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Rasulullah SAW mengulangi hadis ini sebanyak 3 kali. Sebut pada sahabat-sahabat bahawa perbuatan itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ataupun apabila Rasulullah SAW menyebut la'anallah, Allah melaknat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, itu menunjukkan bahawa itu merupakan satu perkara-perkara yang berat, dosanya berat. Dosanya berat. Dosanya berat. Serupa juga apabila Nabi SAW menyebut tentang laknat ini berkenaan dengan perkara tatu. La'anallahul washimah wal mustawshimah. Orang yang buat tatu, Allah laknat. Sebab apa? Sebab dia mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Allah buat manusia ni comel dah fizikal dia. Tiba-tiba nak buat corak. Buat corak, tak puas hati, Allah buat kosong. Nak corak juga, buat corak. Masalah corak tu tatu ni, kenapa corak tu haram? Sebab dia kekal. Tak boleh buang lah, buang sakit. Serupa juga dengan perkara ini, perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu perbuatan gay, homoseksual. Serupa kalau dah perbuatan itu diharamkan kepada lelaki, diharamkan juga kepada sesama perempuan, lesbian. Kenapa haram? Sebab dia mengubah manusia. Yang tadi mengubah fizikal, tapi yang ini dia mengubah kecenderungan manusia. Tak buat perkara yang sepatutnya untuk memuaskan nafsu ini. Untuk memenuhi keperluan nafsu, manusia perlu berkahwin. Allah dah bagi jalan berkahwin. Islam ni mudah dalam bab kahwin. Kalau tuan-tuan baca dan kalau tuan-tuan kaji, mudah dalam bab kahwin. Ya? Nabi suruh buat walimah, tapi Nabi tidak memberatkan walimah. Tak semestinya walimah itu mesti sampai jemputannya beribu-ribu. Tak semestinya majlis besar-besaran. Tak. Kan? Nabi kata buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Tak ramai lah jemput seekor kambing. Kan? Seekor kambing kalau suruh islah ni, buat jamuan lepas raya, seekor kambing, tuan-tuan apa kata? Seekor je. Kau sikit. Surau ni biasa buat kambing lah. Berapa ekor kalau buat? Tak buat kan? Tak buat. Ke berapa ekor biasa? 3 ekor. Saya ingat masa jamuan raya di Masjid Hasanah, saya tanya Haji Kamarudin sekarang kan, Haji berapa Haji ni? Berapa ekor kambing bakar ni? Alhamdulillah tak 10 ekor. 10 ekor bunyi macam banyak tak kan? Sejam habis. Tak cukup juga. Tak tahu berapa ekor baru cukup. Seekor tak banyak kan? Sama kalau kambing zaman sekarang lah, kambing jual frozen kan, seekor tu kecil je. Seekor kambing Nabi kata tak berat. Nabi tidak memberatkan daripada walimah itu. Sebab apa? Sebab nak suruh orang kahwin. Tiba-tiba ubah tabiat manusia. Yang sepatutnya usaha untuk kahwin, tiba-tiba tak. Dah lah tak kahwin, cari pasangan
sejenis, maka perbuatan itu perbuatan yang dilaknat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Kisah Nabi Lut dalam surah Al-A'raf, macam saya sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut, atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah kata, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji itu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun penduduk alam ini sebelum kamu. Ayat ini membuktikan kepada kita bahawa sebelum perbuatan kaum Nabi Lut itu tak ada orang buat. Tak ada orang yang terlibat dengan homoseksual. Tak ada orang yang terlibat dengan kaum sejenis ni. Tak ada. Tiba-tiba kaum Nabi Lut ini yang pertama. Dan kaum Nabi Lut ni kita semua tahu bahawa mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbalikkan bumi dia. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Yang mana hari ni kita dengar, dan mungkin ada yang pergi dah, di Laut Mati. Kan? Laut Mati. Laut yang mana tinggi garam dia. Terapung. Orang tak kerti berenang pun akan terapung juga. Kan? Terapung. Sebab terbalik. Kan? Tinggi garam dia. Memang teruk. Dan itulah kawasan laknat. Manusia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala tak nak bagi manusia yang terkemudian itu mendekati kawasan itu lama-lama, mendiami kawasan itu. Allah tak bagi. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala selepas menterbalikkan bumi itu, Allah jadikan dia laut. Allah jadikan dia laut. Kan? Jadi laut, jadi orang tak boleh duduk. Kan? Tak boleh duduk. Walaupun laut pun orang beli, kalau boleh jual. Laut pun orang beli. Kan? Jadi Allah buat begitu. Dan adabnya, bila kita ni kalau nak pergi tengok sangat pun tempat tu, janganlah lama-lama. Kan? Jangan lama-lama. Sebab itu ialah kawasan orang dilaknat. Kawasan orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dah tuan-tuan yang dah pergi melawat kan di sebelah-sebelah sana tu. Kan? Tak apalah, dah pergi tak apalah. Kan? Cukuplah. Kan? Bukan pergi sampai 10 kali. Kan? Pergi sekali tak apa, cukup. Kan? Melihat kesan daripada azab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kan? Hari ni manusia ni kesan daripada perbuatan itu banyak, tuan-tuan. Tapi yang kita paling ketara, penyakit yang dibawa hasil daripada perkara ini ialah HIV lah, AIDS yang banyak. Dan hari ni yang menakutkan kita di Malaysia ni, sebab bilangan pesakit HIV ni makin hari makin bertambah. Dan pertambahan itu agak signifikan. Pertambahan pesakit-pesakit HIV ni agak ketat. Kita boleh tengok lah bagaimana report-reportnya. Kalau dulu kempen kerajaan untuk mengelakkan HIV ialah melalui orang isap dadah, perkongsian jarum suntikan, kan? Macam-macam lah gaya yang orang isap dadah dulu buat, yang menyebabkan berlakunya peningkatan pesakit HIV juga. Tapi tak ketara. Dulu tak ramai dulu. Kesan tak ramai sebab orang isap dadah pun tak ramai. Ramai juga, tapi tidak seberat apabila kesan daripada kebebasan
cara hidup manusia. Dan ini yang menakutkan kita sebenarnya. Satu ketika dulu bila ada setengah negeri buat syarat orang nak kahwin mesti buat HIV test. Kan? Ramai orang fikir, macam-macam dah pejabat agama ni minta, kan? Kita fikir, satu ketika dulu macam-macam pejabat agama ni minta. Dan kalau cek sakit, boleh kahwin ke tak? Boleh kahwin. Fikir je. Ada juga negeri yang minta nak kahwin, cek thalassemia pun ada. HIV lah, yang kita pakai HIV lah. Bila pejabat agama minta, dulu kita agak skeptikal dengan permintaan daripada pejabat agama. Tapi hari ni kita mungkin kalau pejabat agama tak suruh buat pun kita suruh buat tu. Sebab risau. Sebab pertambahan pesakit HIV ni makin hari makin bertambah. Dan kalau dulu mungkin banyak isap dadah saja, sekarang ni banyak dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dia akan bawa dua penyakit. Kalau mari daripada seksual ni, dia bawa dua penyakit. Satu penyakit HIV lah. Yang kedua, dia bawa tabiat yang memberi kemusnahan kepada pembinaan keluarga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ni, syariat Islam ni, antara tujuan dia adalah untuk menjaga keturunan manusia. Untuk jaga keturunan manusia, memelihara kesucian keturunan manusia. Itu tujuan, antara tujuan. Kan? Apabila lahir seorang anak, lahir seorang budak, tahu siapa mak dia, tahu siapa ayah dia, tahu status perkahwinan mak dan ayah dia. Itu tujuan. Supaya apa? Supaya ada orang bertanggungjawab terhadap anak tersebut. Supaya ada orang yang handle. Setiap orang atas dunia ni, dia mesti ada dia punya tuan dia. Dia punya wali dia. Tu dia. Susu galuh yang jelas. Sebab itu Islam suruh kahwin. Anak terhasil melalui perkahwinan. Tak boleh terhasil daripada luar daripada perkahwinan. Tak boleh. Salah. Sebab dia akan menganiaya bayi yang lahir. Dia akan menganiaya ibu yang melahirkan. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang tanggungjawab. Sebab itulah Islam mudahkan kahwin. Saya sebut tadi kan, mudahkan kahwin. Tadi saya sebut Islam tidak memberatkan walimah. Kalau kita tengok dalam hukum, orang baru masuk Islam, yang dah kahwin masuk Islam, kita tak suruh dia kahwin semula. Memadai dah dengan perkahwinan dia sebelum itu, dalam agama dia yang dulu. Kalau dia kahwin dengan cara agama dulu tu macam tu, macam tu lah. Jadi dia masuk Islam, suami isteri masuk Islam, dia tak perlu diceraikan, tak perlu, dia terus meneruskan perkahwinan dia. Islam iktiraf perkahwinan yang mereka laksanakan. Mudah lah, mudah. Kan? Di luar daripada, jauh daripada akal kita. Kan? Fikir, kenapa pula iktiraf? Kan? Cara dia tak kisah. Islam mengiktiraf perkara itu. Mudah. Tapi hari ini masalahnya kita berhadapan dengan satu term yang dalam masyarakat kita gunakan. Apa dia? Pilihan. Tak nak kahwin tu pilihan dia. Nak hidup dengan pasangan lelaki sama lelaki itu pilihan dia. Anak sama perempuan pun itu pilihan dia. Nak transgender pun, nak tukar dia punya alat kelamin pun, itu pilihan dia. Berat gitu. Beratlah. Dia akan pergi pada semua dosa-dosa manusia yang manusia buat atas dasar pilihan.
atas dasar pilihan. Kenapa nak minum arak? Sebab itu pilihan dia. Dah kenapa langgar orang, kenapa mabuk ni? Itu pilihan dia tadi. Nah, macam mana dah kita lalu, dia pun lalu? Boleh gitu? Tak boleh. Manusia tak boleh hidup dengan hanya pilihan dia, tapi dia mesti hidup dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak sabit ni orang yang berzina, orang yang apa panggil, yang hubungan sama jenis. Nabi kata dalam satu hadis riwayat Baihaqi, Nabi kata apa? Idza ata ar-rajul fahuma zaniyan. Apabila seorang lelaki mendatangi seorang lelaki, maka mereka berdua adalah penzina. Maka hukum kesalahan mereka yang mendatangi sesama lelaki, mendatangi sesama perempuan ini ialah sama hukum dengan berzina. Sama hukum dengan berzina. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu ada cara tersendirilah dalam hukuman kepada orang yang meliwat dan sebagainya. Dia terutama pada lelaki lah. Ya. Nabi kata apa? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Nabi kata sesiapa kamu yang temui orang yang mengamalkan kaum Nabi Lut, hendaklah bunuh pelaku dan yang diperlakukan. Hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan ini yang disebut dalam hadis oleh Nabi ialah hukuman bunuh terhadap orang yang melakukan. Siapa yang melakukan? Orang yang memasukkan. Yang diperlakukan siapa? Orang yang dimasukkan. Kan? Maka Nabi kata hendaklah bunuh. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, pelaku liwat ini dihukum bunuh berdasarkan kepada hadis ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis yang lain yang cerita tentang hukuman dia juga. Hukuman dia ada yang kata hukuman kena bakar orang yang homoseksual. Hukuman dia mati dalam keadaan dibakar pun ada. Tapi pandangan tentang hukuman peliwat ini ada ulama yang berbeza pandangan. Berbeza pandangan dekat mana? Berbeza pandangan dekat pertamanya ialah yang berbezanya dekat yang diperlakukan. Mangsa. Hukuman kepada orang yang melakukan tu tetap, iaitu hukuman dia dibunuh. Tapi kalau yang diperlakukan itu ialah orang yang rela, rela dimangsakan, maka hukuman dia bunuhlah. Tapi kalau orang tu sama keadaan dia macam dirogol, dia tak rela, tapi dia dipaksa, kan? Mungkin diugur, diancam dan sebagainya, maka ini hukuman dia tidak sama dengan orang yang berlaku. Itu je beza dia. Tetapi siapa yang melakukan hukuman ini? Kerajaan. Orang yang berkuasa. Hakim. Bukan kita. Hukuman tu bukan daripada kita. Hukuman tu selepas dia dibicarakan, disabit kesalahan, maka barulah dijatuhkan hukuman. Bukan kita masyarakat yang jumpa, tangkap, bunuh. Bukan. Tak betul kalau gitu. Kita kena ingat bahawa yang melakukan hukuman itu ialah orang yang pihak yang berkuasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut lagi dalam hadis, wattaqu an wat'ar rajul jarma azim, maksudnya, dan umat Islam seluruhnya bersepakat bahawa hubungan seks lelaki dengan lelaki adalah dosa dan jenayah yang serius. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata bukan hadis. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Al-Hafiz Al-Munziri. Memang betul, semua orang dalam dunia ni pun, macam saya sebut tadi, bersepakat bahawa perbuatan ini bukan perbuatan yang normal.
bersepakat bahawa perbuatan ini perbuatan yang salah, bersepakat bahawa perbuatan ini perbuatan yang jijik. Sebab itulah tuan-tuan, bila keluar berita 201 orang ditangkap dalam satu spa, kan, tuan-tuan baca dalam keadaan beberapa reaction. Pertama, tuan-tuan malu. Tuan-tuan yang baca berita pun malu. Yang kedua, tuan-tuan marah. Marah. Sebab apa marah? Sebab kita tahu bahawa Allah SWT hukum kaum Nabi Lut tu seberat itu, balanya, azabnya sampai tahap itu. Tiba-tiba ada orang yang nak mencetuskan perkara itu dalam kalangan kita, walaupun kita tak kenal dia, kan? Kita rasa marah. Takkan kamu tak boleh fikir? Nabi larang perbuatan ini. Allah sebut beberapa kali dalam Quran. Allah hukum pelaku-pelaku kaum Nabi daripada kaum Nabi Lut ini. Takkan tak boleh fikir? Takkan kamu nak bawa pahala tu ke sini? Mesti kita fikir. Marah tak? Mesti marah. Dan lagi pelik dan marah ialah bila sebahagian yang ditangkap itu ada isteri di rumah, ada anak yang dah besar-besar. Itu bahagian orang tua, yang ditangkap tu dah berumur, malu. Kita pun rasa jijik. Kita selama ni mungkin dengar biasa saja berita-berita, tapi tak fikir macam mana ada ke perbuatan itu. Sekali bila keluar, rupanya ada. Sedih. Itu tangkapan yang 200 lebih lah, 201. Lepas tu pula berselang beberapa hari, tangkap pula lagi. Ini grup remaja. Tak silap saya lah, kalau silap tak tahulah, tapi rasanya dekat Penang. Ada satu video tersebar. Video tu temu buat wartawan dengan budak. Tanya, "Dek, ni first time ke datang sini?" "Tak, saya bukan first time. Saya dah datang dah minggu lepas, kawan bawa." "Dan datang lagi minggu ni?" "Ya, datang." "Datang kawan yang bawa tu tu?" "Bukan, datang seorang." "Kenapa datang pula sekali lagi?" Dia lambat-lambat nak jawab, sekali jawab, "Datang, ingat nak cuba yang lain pula." Sedih. Pastinya ibu bapa yang anak dia terlibat tu mesti tak pernah didik anak dia jadi gitu tu. Mak ayah usaha untuk anak dididik dengan normal. Dan yang cakap tu pun, yang dia tanya tu bukannya tak normal, penampilan normal tu kan. Lelaki sado macam tuan-tuan juga. Tuan-tuan sado juga, sado lah, kan. Normal. Tapi mendekati perbuatan itu, memilih untuk pergi ke situ, itu yang ditangkap, yang terkantoi dalam hidup. Yang tak terkantoi, wallahualam. Kerosakan dalam masyarakat kita ni dalam hal-hal yang seperti ini ni memang menakutkan kalau kita tahu. Saya juga suka tengok YouTube, kan. Adalah beberapa kisah dalam YouTube sekelompok manusia yang ditemu buat, diwawancara dalam satu podcast, walaupun tutup muka, kan, tentang aktiviti seksual yang songsang, tentang aktiviti seksual yang memang berdosa, zina. Ada ini dekat dalam YouTube, kan. Boleh
Dengar je, Allahu Akbar. Kita rasa macam bebasnya korang ni. Kan? Korang hidup bebas. Tak ada orang kacau. Kan? Mudahnya, pandainya mengelakkan daripada tangkapan, elak daripada diganggu. Kan? Hidup mewah dengan perbuatan tersebut. Itu di antara perkara yang menakutkan. Sebab apa? Sebahagiannya bila ditanya, kenapa buat perkara-perkara ini? Duit. Saya dibayar mahal. Segala apa yang saya nak, saya dapat. Sedangkan kawan-kawan saya yang sama dengan saya ni terkiar-kiar duk cari duit. Saya mudah, hidup saya tenang, senang. Duit saya banyak. Kerana duit, manusia hilang harga diri. Kerana duit, manusia hilang akal tentang apa yang Allah SWT suruh. Hilang. Jadi ini antara perbuatan yang menakutkan. Saya nak cerita pada tuan-tuan apa dia pasal budak lelaki tadi. Nafsu manusia ni jangan dicetus. Sebab tu Allah kata, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Nafsu manusia jangan dicetus. Baik lelaki ataupun perempuan. Saya pernah berhadapan dengan kes gay. Saya pernah berhadapan dengan kes lesbian. Ada satu dua kes. Jadi saya tanya, awak ni memang pengamal lesbian ke? Saya tanya. Jawapan dia apa? Tidak. Saya bukan. Yang saya ditangkap, yang saya kata ini satu saja. Itulah satu-satunya perbuatan yang saya. Macam mana pula awak jadi buat? Sedangkan awak bukan. Bila nafsu diusak, dicabar, nafsu manusia, dicetus, maka badan manusia dia akan respon. Bila saya jumpa yang gay, lelaki ni lagi lah kan? Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun tak percaya, oh gay dia ni tunggu sekejap. Muka smart tuan-tuan, badan okey, penampilan maskulin, bukan lembut, bukan apa, tak ada. Lelaki normal. Saya tanya, sejak bila ni terlibat benda-benda macam ni? Lama dah kan? Sejak asrama lagi. Sejak kat asrama. Sejak asrama. Lama lah kan kat asrama. Lama. Memang sedih. Kan? Masa ceritanya yang ni, cerita di asrama, di sekolah, masa dia junior, dia diperlakukan. Bila dah jadi senior, dialah yang melaku. Dia dah jadi ketagih. Bila pergi ke mana-mana, dia akan cari. Dia ada komuniti dia. Ada komuniti dia. Memang ada. Mungkin dalam Telegram ke, dalam WhatsApp group ke, ada punya komuniti. Sebab tu dia mudah cari. Jadi sebab tu lah, kalau tak mudah cari pun, dia akan cari kawan-kawan dia untuk dimangsakan. Macam tu lah. Sebab dia jadi petagih. Sebab tu dah, nafsu ni jangan dicetus. Bahaya kalau dicetuskan. Bila dicetus, jadi begitu. Orang yang normal pun boleh jadi tak normal kalau dicetuskan. Itu bahaya. Dan sangat menakutkan bila dianya perkara-perkara ni
tidak dipandang serius dalam masyarakat, tidak dipandang serius oleh orang yang megang kuasa, tidak dipandang serius oleh orang, oleh ibu bapa dan sebagainya. Guru-guru yang di sekolah kena tengok anak buah, kena hati-hati. Sebab tu dah tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi bos di pejabat pun kena hati-hati kalau ada staff jadi. Jangan pula tuan-tuan fikir kalau buat apa kat luar tu hang kau, janji kerja jalan, kerja siap, tak boleh. Sebab apa? Dia akan bawa kepada kerosakan. Janganlah, jangan kekal, buang. Dia memang kena buang. Jangan duduk dekat kita, bahaya. Dia memang akan cari, dan itulah bahayanya benda-benda yang macam ni. Kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni adalah dosa yang sangat besar, yang merosakkan masyarakat, merosakkan akal manusia, dan yang paling bahaya sekali, dan merosakkan sosial masyarakat. Jangan sampai tahap masyarakat kita boleh terima normalisasi perkara itu dalam otak. Dia pertama sekali, perkara-perkara seperti ini, yang dia akan tembak ialah pemikiran kita dulu. Tembak macam mana? Tak apa, pilihan dia. Tak apa, bukan ahli keluarga kita. Tak apa, jauh daripada kita. Tak apa, bukan kita. Dia bawa benda macam tu dulu. Bila main tak apa, diam. Orang tak bercakap, orang tak bantras, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Yang tinggal kita, yang tinggallah sekali kita. Dia pun kata apa? Tak apa, orang surau tu tak apa, dia tak cara kat kita. Jangan sampai tahap itu. Dia akan pergi sedikit demi sedikit kalau kita biar. Tak boleh. Kita kena bantras. Kalau tahu, bantras. Kalau tahu, bantras. Walaupun susah sebenarnya nak bantras. Mana ada orang syak apa-apa kalau dua lelaki masuk dalam satu rumah. Berbeza macam lelaki perempuan masuk satu rumah kan. Tu orang syak khalwat. Tapi kalau lelaki sama lelaki, tak ada orang nak syak, tu susah. Kan? Sebab tu kita kena bantras lah kalau kita tahu. Dan kalau kita ada anak cucu yang masih lagi belajar di sekolah, di universiti, kena pesan perkara ini. Ini perkara yang tidak normal, perkara yang salah, dan boleh menyebabkan kerosakan dalam sosial masyarakat kita lah. Tak kira lah apa pun budaya kita, akhlak kita kena ubah supaya masyarakat kita lebih peka terhadap perkara-perkara seperti ini. Dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu yang saya kongsi dengan tuan-tuan. Dan harap perkara ini bolehlah kita fikir, yang kita buat kesedaran, dan sama-sama kita beringat. Sebab perkara ini di antara dosa-dosa besar. Dan kalau manusia buat, itu di antara dosa-dosa yang besar, yang mananya bila dosa besar ni susah. Kita bila kita buat, nak bertaubat itu satu hal, nak buang ketagihan itu pun satu hal. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya menyampaikan. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.